Ramai tak tahu, lebih 31,000 rakyat Malaysia baru je disahkan layak terima subsidi petrol Budi 95. Baru-baru ini kerajaan umum sistem subsidi bersasar ini diperluaskan kepada 3 kumpulan baharu, termasuk pemandu e-hailing, peniaga kecil dan warga emas yang masih memandu. Kalau nak tahu anda layak ke tak, pergi ke budi.mof.gov.my dan semak sekarang. Jangan lepaskan peluang ini sebab subsidi ini boleh bantu kurangkan beban minyak setiap bulan. Apapun, insya-Allah. Tapi ingat, jangan terus percaya berita palsu. Semak maklumat rasmi dari Kementerian Kewangan. Apapun, sebelum ini, subsidi petrol terbuka kepada semua. Tak kisahlah korang B40, korang M40 atau korang T20 sekalipun. Semua orang dapat. Malah warga asing pun dapat subsidi RON 95. Sebabkan banyak ketirisan berlaku, jadi kerajaan ambil tindakan dengan laksanakan subsidi secara bersasar. Korang rasa macam mana? Bagus tak kerajaan lakukan subsidi bersasar ni? Korang komenlah pandangan korang dekat bawah ni. Dan kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share dan follow akaun ni untuk lebih banyak info semasa dan berita hangat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.